Salam Kak, saya dah beli. Macam mana ya cara nak amalkan? Okey, memang ramai yang tanya soalan ni ya. Okey, yang dah beli kurs Al-Hindi ni mestilah tertanya-tanya macam mana cara nak amalkan. Cara minum dia sama je macam korang minum teh uncang biasa tu. Korang kena buka dulu kotak ni. Okey, and then kita keluarkan satu uncang dan letak dalam cawan. Tapi yang ni akak memang dah buka ya. Okey, jadi masukkan dalam cawan. Okey, kita tuangkan air panas, kacau dan tunggu dalam lebih kurang 3 ke 5 minit macam tu. Okay, kemudian kalau nampak warna dah berubah, warna teh tu dah keluar, bau kulit kayu manis tu pun dah ada. Okay, so dah boleh minum dah. Simple je. Okay, jangan lupa minum selepas makan. Yang specialnya satu uncang ni boleh bancuh 2 kali. Jadi kalau dah habis minum tu, yang cawan pertama tu kan, boleh biarkan dalam cawan ataupun boleh letak dalam peti ais. Lepas tu boleh bancuh lagi sekali bila-bila yang korang nak. Lastly, kalau ada yang ambil ubat hospital tu, boleh amalkan juga ya. Asingkanlah dalam 1 ke 2 jam macam tu. So tak ada masalah. Simple je kan? Okey, so kepada korang yang nak kurangkan masalah batuk, resdung, asma, dada berat ni, jangan tunggu lagi, boleh tekan saja link di bawah sekarang. Kita ada promosi 60%. Dapatkan sekarang.